Nawawi kata nah, yajuzul amalu bil hadisid dhaif inda jamaahiril fuqaha wal muhaddisin fil fadail wat tarhib wat targhib ma lam yakun mawdu'an. Arah lah boleh nak beramal dengan hadis dhaif. Tradisi kebanyakan ulama fiqh, ulama hadis pada fadil yang pada kelebihan amal tu. Kalau pada hari halal batal Lepas tu pada menakuti, hadis menakuti. Hadis menggema amal. Boleh. Malam yakun maudu'. Selama tak maudu'. La tajtami'u ummati ala dhalalah. La tajtami'u ummati ala khata'in. Itu hadis nak sah amal. Umat Islam satu dunia ni kita tak ada ngata 1,700 juta, ada ngata 1,800, dah taruh 1,000 juta lah. Pas 8 bila 50% ahli sunnah wal jamaah pegang pauzahan ni apa 5%. Islam satu dunia 15% ya paksa. Hak jual ruah tu. Pas Wahabi dah pekah satu dunia. Ya kena bila pak kita wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi tu. Ya dak sunat wisalah lu dak. Ya kena betul pala lu, dia pebetu Ya paling dia betul pala paling kena pula. Oh, dia ada lah. Ya guna ya fa ulama ada tihak ya tu. Atau bid'ah hasanah kan ke. Assalamualaikum warahmatullahi. Patu ya dak sunat assalam dah. Ya kena tak betul kau lu. Hakam masa nak betul kau tu ya berdoa itu sah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah. Gapo dak kata dah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami mohon minta akan dikah akan keridhaan engkau. Wal jannah dan syurga engkau. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu nak betul pula tu. Wa na'udzubika min sakhati wa dan kami berlindung dengan dikau itu. Daripada marah mereka engkau. Dan daripada neraka engkau. Itu tu salah. Nuh dalih. Ud'uni astajib lakum. Payah ya doa sana dak ya. Kita nak buat dak apa? Pasal pula maya misalnya pertama saya tak cakap habira itu bid'ah maya. Ada apa? Ni orang panggil bid'ah hasanah. Banyak dan istana ada sunnah dah. Tengah ada sunnah Nabi. Kalau sahabat Nabi buat gapa hak molek, dia tanya headphone, boya. Apa tak apa. Tu sunnah Nabi. Dengar. Dalam kali buat sahabat yang sahabat lagi. Kalau buat yang mama supaya sahabat. Tak ada suara tu tolak idik memang ya. Dalam masafir. Tak kalau. Ya baca Fatihah sudah, dia baca qul huwallah. Dia baca qul huwallah sudah, dia baca surah banyak lagi. Turun rokok sujud. Nah, rakaat yang kedua, baca Fatihah, baca qul huwallah pula dah. Lepas tu baca surah banyak. Terus surah lekak-lekak. Lepas tu ada lelaki. Pasal dah sedap angkat dia. Klik ngacung kepada Nabi. Nabi, ya Rasulullah. Apa lelaki tu? Yang maya baca dua surah. Terus Allah sok tu sah. Lelaki tu. Cuba panggil yang kita. Apa ya buat gitu. Jadi menyalahi Nabi buat tu. Banyak sahabat Nabi buat. Nabi tak buat. Tu bid'ah hasanah fikti tu. Nabi panggil satu kata sahabat kita. Satu je. Waktu kedua je lagi. Bapa buat gitu. Ya tu kasih kepada surah qul huwallah. Surah Ikhlas tu. Nabi awak kena hubbuka iyaha. Kasihmu akan surah qul huwallah dan Ikhlas tu. Ada khalaqal jannata mempermasuk ia akan dikah ke syurga. Asal lagi. Satu sahabat lah dalam yang keluarga yang gitu pada rumah tu pergi ya. Pergi maya. Ya maya dia baca ayat panjang lu pada Fatihah tu. Pasti baca qul huwallah belaki. Tu baca lagi. Rakaat yang dua gitu ke? Dua surah ke? Pada orang klik ngacin Nabi pula. Kata buat gitu. Mungkin tanya ya, kata ya buat apa gitu. Hati awak dia kasih kepada qul huwallah. Nabi dah suruh panggil yang tak. Faham ni ya? Ya kasih kepada qul huwallah Rasulullah. Ya buat gitu tu. Moga ya dia tu Tuhan kasih kat dia. Dengar dia. Dulu Nabi dah cerita bahlah sejak ya tu dah sejak Nawawi tu. Sejak ya tu. Ada tunggu tamas besar di getak. Dek pipak ya cerita bah. Ada ngata injak tak tu, ada ngata baca cerpi tu. Dia lama sahabat pakak fak euro 3 kata. Adalah 3 kata. Nak sebut nama tak ingat dia. Pakak awak mimba anak tangga 3. Ada mau rasa. Mari mimba tok. Dak yang lepas tadi sunat atan awak mimba tok. Hale tunggu tu. Nabi datang kapal ni. Nabi masuk je. Sahabat isyarat tu naik baca tebah tadi. Tenang. Di kalau azhar dak izin lah wahbi ngaji. Patu ya tu biar kawan ni atau tu Firaun suruh Haman buat bina tinggi nak gipat tu tu dari tu ada tarah. Mau dah main akidah Firaun. Firaun dengan Haman tu. Bukan Firaun tu akidah musangaf dengan haram. Kadang dia dakwah tu ada tarah dalena tengok tu namru. Dia suruh fok ke tu yang menteri awak bina tinggi nak jumpa tu Ibrahim di Babylon Iraq tu. Ibrahim yang asal Babylon Iraq. Dia hijrah hidup di Palestin. Nabi Lut hidup di Jordan. Hidup di Jordan tu apa tu balik umi ni. Kau kita pergi di Jordan tu kita pergi jalan pak. Gua Ashabul Kahfi ni ramai Ashabul Kahfi ni. Masuk ziarah le kubur le gua tu dak. Patu pergi di Bahrul Mayit. Ngarah. Pak Jura'il Sokeh. Ayah dia tu. Panggil ziarah kubur Nabi Syuaib kita buka ni.
Siapa ada ayat ni lah. Fa'ammal lazina fi qulubihim zaygun. Maka ya fayattabi'una ma tasyabaha min ibtigha al-fitnah. Dia menutup fitnah nak kucar ke. Wa ibtigha at-ta'wil. Dia golongi hasak, golongi orang nak kucar ke jadi kucar barang ke. Lepas tu nak takwil ayat lagi kutuk kandak nafsu ya. Ulama dia takwil, ulama khalah dia takwil istawa bimana istawa ya Mu'tazilah. Ya takwil istawa bimakna jalasa. Duduk tafawqal arsy, tak apa. Tengok. Pakai apa ke dah? Apa itu ayat hadis hendak habis? Saya zaharu min najdin syaitanan. Selagi akan nak timur di bawah min najdi dan belum menjadi satu sekte. Maka ulama Dr. Syekh ni atau muradnya Muhammad bin Abdullah. Maka itu tatazalzalu jaziratul arabi min fitnati. Gempa oleh semenanjung Arab daripada fitnah satu sekte ni. Bukan gempa Arab aja dah habis lah Afrika habis ya kucar dia. Dia mengaji di Sudan ada kok hidup kucar. Dah balang apa ya? Pak Muzahan dia dah balang Pak Muzahan ni. Dia akidah betul ni. Pak Muzahan ni. Dia menyalahi bab mereka yang sedia. Lepas dia kata orang buat pecah belah. Safati. Ke masa dulu ada lah tani duk pecah belah. Tani Indonesia, Malaysia ke apa tak ada. Pada makhluk duduk dengan ajar saya jalan ni. Kabung habis orang.